2. Sisi mata wang, nasib dan risiko dalam kejayaan. Dalam mengukur kejayaan keuangan, kita sering terlepas pandang bahawa setiap hasil dalam hidup dipengaruhi oleh kuasa lain selain daripada usaha gigih semata-mata, iaitu nasib dan risiko. Kedua-duanya adalah realiti yang saling berkait rapat. Jika kita percaya pada peranan nasib dalam kejayaan, kita juga harus menghormati peranan risiko yang boleh meruntuhkan segalanya. Hakikatnya, dunia ini terlalu kompleks untuk membolehkan 100% tindakan kita menentukan 100% hasil yang kita dapat. Kita hanyalah seorang pemain dalam dunia yang mempunyai 7 bilion orang dengan jutaan bahagian yang sentiasa bergerak, di mana impak luar kawalan kadangkala lebih besar daripada tindakan yang kita ambil secara sedar. Kisah Bill Gates merupakan contoh terbaik bagi menggambarkan peranan nasib yang luar biasa ini. Pada tahun 1968, ketika Gates berusia 13 tahun, beliau merupakan salah seorang daripada hanya 300 pelajar di Lakeside School, satu daripada segelintir sekolah di dunia yang mempunyai komputer pada zaman itu. Mengikut statistik, peluang seorang pelajar seusianya untuk menghadiri sekolah yang mempunyai komputer dan visi sedemikian adalah 1 dalam sejuta. Gates sendiri mengakui bahawa jika tiada Lakeside, kemungkinan besar Microsoft tidak akan pernah wujud. Beliau memang seorang yang sangat pintar dan bekerja keras, tetapi beliau juga mendapat permulaan 1 dalam sejuta melalui faktor nasib yang memihak kepadanya. Namun, di sebalik tuah Bill Gates, terdapat sisi gelap risiko yang dialami oleh sahabat karibnya, Ken Evans. Ken juga merupakan seorang genius komputer yang hebat dan mempunyai cita-cita yang sama besar dengan Gates. Malah, mereka sering merancang masa depan bersama untuk menjadi CEO atau pemimpin dunia. Malangnya, Ken meninggal dunia dalam kemalangan mendaki gunung sebelum sempat menamatkan persekolahan. Secara kebetulan, peluang untuk maut dalam kemalangan mendaki gunung bagi pelajar sekolah menengah di Amerika Syarikat juga adalah kira 1 dalam sejuta. Ini menunjukkan betapa nasib dan risiko adalah kuasa yang sama magnitudnya tetapi berfungsi dalam arah yang bertentangan. Cabaran utama kita adalah kesukaran untuk mengukur sejauh mana nasib atau risiko memainkan peranan dalam sesuatu keputusan. Apabila melihat kejayaan orang lain, kita sering keberatan untuk mengatakan ia disebabkan oleh nasib kerana ia kedengaran seperti kita cemburu, manakala bagi kegagalan diri sendiri, kita lebih suka menyalahkannya kepada risiko atau nasib malang. Kita cenderung menyukai cerita yang ringkas dan jelas tentang sebab dan akibat, sedangkan realitinya adalah kacau bilau. Sebagai contoh, jika pelaburan kita tidak mendatangkan hasil, ia mungkin bukan kerana keputusan yang buruk, tetapi mungkin kita telah membuat keputusan yang betul dengan peluang kemenangan 80%, namun kita secara kebetulan berakhir di pihak 20% yang tidak bernasib baik. Oleh itu, dalam mempelajari strategi keuangan, kita harus berhati-hati agar tidak terlalu memuja kejayaan yang ekstrim atau menghina kegagalan yang dahsyat. Bill Gates pernah berpesan bahawa kejayaan adalah guru yang teruk kerana ia menggoda orang pintar untuk berfikir bahawa mereka tidak boleh kalah. Sebaliknya, kegagalan juga boleh menjadi guru yang buruk jika ia membuatkan kita berfikir keputusan kita semuanya sampah, sedangkan ia mungkin hanya refleksi daripada realiti risiko yang tidak memihak kepada kita. Kuncinya adalah dengan mengatur hidup kewangan kita, supaya satu pelaburan yang buruk tidak akan melingkupkan kita sepenuhnya, sekaligus membolehkan kita terus bermain, sehingga peluang akhirnya berpihak kepada kita.